Benda kau buat ni. Letak sini. Kau ni dengan tangan tak functionnya macam ni. Kau tahu tak? Ni kalau aku dapat macam ni, dalam aku buang tau, tak function tahu tak? Lembik lah dengan ni. Cuba try letak bawah aku sikit. Uish. Lembik, betul-betul lembik eh. Okey tak okey ni? Kau buat kerja elok sikit boleh tak? Ha? Okey, Wi Asabi. Betul boleh? Yakin boleh? Ha? Cuba buat tangan sini pula. Tangan sini pula letak. Jatuh kan. Satu tangan buat mana function. Alamak. Aku dah cakap dah. Ini kalau bos nampak ni memang masak kau. Defect benda ni aku akan make sure hari ni hari last kau kat sini, faham tak? Weh, asal kau tak gelak? Kelakar kau budak cocok tu. Oh, ada percuma pemasangan. Kak, apa yang boleh saya bantu kak? Kau dah sini diam. Jap, kan ada orang ni. Tak apa, B tak boleh pakai. Saya bagi orang yang the best consultation dekat galeri kita. Apek, kemari kamu. So ini Apek. Apek, saya nak awak tolong akak ni. Jap. Saya tak faham. Kan dah ada orang isi saya, kenapa kena panggil orang lain? Tak boleh kak, ni tak sesuai ni. Nampak tangan dia. Tak apa, Apek, awak tolong dia. Baiklah, awak tolong assist akak ni. Bagi apa ni? Okay, bagi the best price. Boleh Apek? Okay? Boleh. Okay, jom cacat ikut aku. Jom. Balik ni. Kau kenapa buat aku macam ni? Akak tu okey je lah dengan aku jadi. Okey kau cakap. Kau tahu tak? Kau tu C-A-C-A-T. Tahu je kan? Dengan tangan lembik macam ni, nak bagi akak tu kau yang attend. Keluar. Duit akak tu banyak, nak beli banyak item. Kalau kau yang attend, kau tahu jadi apa kan? Faham maksud aku? Dengan macam ni je. Macam ni apa? Cacat. Tahu kan maksud aku? Kejap. Kalau nak kaligrafi eksklusif yang cantik macam ni dan macam ni, datang Galeri Dance minggu ni juga. Tengok budak cacat. Tengok budak cacat. Aku kadang tak faham kenapa bos ambil budak ni kerja. Dah lah cacat. Kalau aku malu nak keluar rumah tau. Dasar cacat. Buat kerja. Dengan cerita awak engkau tinggalkan kau patutlah jadi marah semacam. Rupanya Fraz. Oi, tak ada benda lain nak buat? Kutuk personal aku. Betul lah budak-budak ni yang cakap. Siapa? Benda tak lawak, faham tak? Kau kacau personal aku dah, kenapa? Weh, relax lah. Apa yang marah sangat? Orang gurau je pun. Gurau? Gurau belah otak kau gurau? Si gemuk! Asal gelak? Engkau ejek jeman boleh pula. Orang ejek kau sikit dah koyak. Tak, benda sumpah tak kelakar kau main personal aku, faham tak? Tak kelakar. Faham tak? Nafi, aku pun tak rasa kelakar bila kau hina aku. Aku pun tak rasa kelakar bila kau hina tangan aku, kau malukan aku depan orang. Kau ingat semua benda tu kelakar? Tu bab lain bro. Oh, sebab lain. Sebab lain kau cakap? Sebab lain. Kalau kau rasa sebab lain, yelah sebab aku macam gini kau cakap sebab lain. Sebab tangan aku cacat. Kononnya kau terpaling perfect lah dalam dunia ni. Tapi kalau kau nak tahu, kau lah orang paling sampah aku pernah jumpa. Kau ejek orang boleh, orang ejek kau tak boleh. Pandai pula kau koyak. Nafi, kau dengar sini baik-baik Dalam dunia ni, biasanya orang yang kuat ejek orang ni, dia yang koyak bila dia pula yang kena ejek. Sebab apa? Sebab dia lah orang paling pengecut sekali dalam dunia. Tui. Dalam hadis Nabi SAW, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Jadi abang, kalau kita tak ada benda yang baik yang kita nak cakapkan, better kita diam sebenarnya. Daripada kita sibuk cakap pasal kekurangan orang lain, sedangkan kita sendiri pun, manusia itu sendiri diciptakan dengan pelbagai jenis kekurangan. Jadi kekurangan itu adalah untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab daripada kekurangan itu juga ada hikmah. Contoh dia, kenapa dalam dunia ni Allah menciptakan sifat lupa? Sebab kalau tak lupa abang, percaya perempuan-perempuan kat dalam dunia ni takkan mengandung. Sebab dia orang takkan lupa bagaimana rasa sakitnya mengandung. Jadi abang, harusnya kita ingat sesama kita sendiri
bahawa kekurangan tu bukanlah sebabnya kita ni cacat ataupun kita ni dipandang hina ataupun Allah nak menghinakan kita. Bahkan orang yang ada kekurangan itulah lagi diejek, lagi dihina, lagi tinggi martabat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi abang, kalau nak dapatkan item yang eksklusif yang macam ni ataupun dekat belakang Apek ni, datang ke galeri kita secara walk-in. Jadi abang ingat nak cari dekat mana? Dian Signature HQ, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.